Assalamualaikum. Selamat datang ke vlog Duan Jual Rumah. Hari ini hari raya 1 Syawal. So aku berada dekat Bandar Baru Bangi, dekat Section 1. Kali ni tahun ni beraya di belah isteri. So kami berada dekat rumah kakak ipar sebab di Bangi. Sebab apa? Arwah pak mentua dikebumikan dekat area Bangi. Jadi kami beraya kat sini dulu sebelum bergerak ke kampung di Melaka petang ni. So tadi dah sembahyang raya. So sekarang kita nak prepare untuk balik kampung, nak prepare untuk pergi singgah ke kubur dulu. Sekarang kita on the way balik kampung ke Nyalas, Melaka. Kau jam orang pergi apa namanya? R&R. Lepas R&R tak jam. Welcome to Melaka. Ni baru kat Simpang 4 Tapi kita akan jam sekejap guys kat Simpang 4. Kalau ikutkan sini kat Waze ni sikit je jam. Depan ni je. Lepas tu kita akan clear insyaAllah menuju ke Nyalas. So semua tengah tidur lagi. Orang je tak tidur, yang lain semua tengah tidur. Dah raya pun masih penuh lagi lemang. Buka je kedai semua. Dodol ada, lemang ada. Ramai orang nak beli juadah kot. Beli apa? Buah tangan sebelum balik beraya. Ni semua nak keluar Melaka ni. Nak keluar dari Melaka. Kita masuk Melaka. So nak keluar memang jam. Kita dah sampai. Kita dah sampai di kampung Masjid Baru kat Nyalas, Jasin. Adik ni kita bialu kot. Kita nak lagi bawa masuk. Kereta pun kena masuk. Assalamualaikum. Khabar? Lama tak jumpa banyak. Hei. Masuk. Mak Raya, Mak Zatin. Oh, abang dah tinggi. Pada buka dah. Tak sahur tadi. Sama lah tak sahur. Ulang. Try that. The chicken is really tender. Nak buat video bu. Cepatlah. Boleh lah. Cepatlah nak balik. Dah.
Ihop sekolah. Ihop. Hello. Hello. That's it for today. Let's go. We ship little Ihop. Dia ikut. Where is my baby? Apa nak pesan tu? Diskon ni kat tempat lah. Kita tak punya duit semua letak dalam kotak. Tidak ada cerita. Buat nangis. Oh, budak kecil. Ni ano, cara. Ikut. Ni. Oh, sa. Nak. Hello. Cepat. Sur. Abang udah pula. Sur. Hai. Bahaya sangat. Dekat rumah Irfan kan ada. Abang Nur tunjuk si Imah. Tak payah. Assalamualaikum. Kami menuju ke homestay. Astagfirullah. Ini abang saya ketiga. Kalau ini adik saya. Ini mak saya yang cantik. Tunjuk muka sekarang. Sekejap. Salah kalau panggil ibu tapi cakap mak saya. Ini ayah saya. Panggil baba cakap ayah saya. Saya panggil dia baba yang Mak saya semula. baba yang buncit. Mak saya semula. Okay guys, thanks for watching. Jap, muka saya juga. Phone ibu mana? Hello. Yang berapa tengok WhatsApp? WhatsApp tekan apa? Tekan balik. Oh lah tengok WhatsApp. Let's go. Kita di atas. Tandas saya kunci tau. Cari. Dua tingkat dah. Tandas tak ada. Guys, tak ada. Ni mana ada lagi? Tandas tak ada kunci. Asal tandas ada betul? Tak ada kunci. Orang nak kencing ni. Ada getah tak? Kalau ada getah tak, orang tak buka pun. Jaket lagi tu dah ambil terus. Dia nak mandi ni. Asal? Ada orang buka masa Noh tengah. Ada kolam. Oops, Juwita tukar baju. Google. Ilkip tukar baju. Dia ni comel lah. Okey tu. Nampak ke? Kita dah siap sedia. Wait. Abang ambil jaket. And then, bye. Cepatlah bila kita. Ini dunia Juwita. Dia bawa bola. Kita sekarang berada dekat apa nama dia, Tunera Resort di Melaka. Duduk homestay, ada banyak bilik. Dia ada banyak bilik 1, 2, 3 dan kami ambil bilik yang tu. So bilik tu dia duplex, 2 tingkat. Yang ni 1 tingkat.
So yang tu ada 2 katil, boleh muat 6 orang. Yang ni ada 1 katil boleh muat 2 ke 4 orang lebih kurang. So ada kolam. Kolam dia lah yang menang. Kami syok rakam. Kita sedang berada di rumah Encik. Itulah hari ni dia makan tengok. Encik, ucap selamat Hari Raya Encik. Saya mengucapkan selamat Hari Raya. Maaf, Zahir dan Batin. Sambung selamat Hari Raya. Kalau sakit datang hospital. 3, 2, 1. Selamat Hari Raya. No, 5 juta ni jalan. Mana? Mana? Sini, rumah sini, rumah sini. Sana. Sini. Sini, rumah sini. Juta no. Kena sabar. Kena Merah mana merah? Uyo, merah naik tangga. Tengoklah merah. Kini kita beraya dekat rumah adik arwah ayah. Malang ni yang paling serupa sekali kan dengan arwah ayah. Saya ucap selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya kepada semua anak-anak buah ni Pak Lang. Terima kasih banyak-banyak. Jom mana? Kat mana? Sini. Ni tadi sebenarnya nak tangkap gambar 2 shot sahaja, tapi sekarang kita dah setengah jam delay. Okey, ni fotografer yang sebenar Ambil video kan? Okey, sini video. Jangan bawa sangat kan. Tuan rumah sampai dah masuk rumah weh. Rumah dah kat luar dah masuk rumah dah. Aduh. Tuan rumah dah balik dah. Ini bukan lakonan ini betul-betul. Tuan rumah tadi tunggu tapi kau lama sangat dah masuk rumah dah. Hey. Tapi dia punya ni tengah lighting tengah on point. Lighting tengah on point. Polisi ke? Nanti ni. 1, 2, 3 lagi. 1, 2. Sekejap. Dalam ni ada tau BTS dia. Yang sebenar. Boleh dah tu, kita dah nak ke Maiden sekarang ni. Ke Maiden untuk beli barang malam kat BQ. Jom. Kat Mega tu lah. Nah. Martin. Tak boleh panjat. No, kita nak panjat. 4. Okay, malam ni kita buat open homestay. Kita tak ada house kat sini.
Kita buat open homestay je lah. Berbagai jenis menu. Kat situ ada spaghetti. Kat sini ada... Ni ada apa kat sini? Spaghetti, romang. Ni ada apa? Lomang. Ada lomang. Ada apa? Spaghetti, oden. Spaghetti, oden. BBQ. Dan sebagainya. Dan sebagainya. Lagu tak ada ni. Sini kita nak bakar kambing, bakar ayam. Dan dekat sini budak-budak sedang bermandi manda. Kita menunggu berapa family lagi, Mak? Kita nunggu berapa family, Mak? Berapa family yang dijemput open homestay ni? Tak ada. Tak ada. Hamdan je. Dia Ada. santai je datang. Santai. Hamdan je. Hamdan kata datang. Family Hamdan dan family Mak Anjang. Elok kot mak. Lagi siapa mak? Santai kawan, kita buat open homestay. Tapi lauk banyak, insyaAllah. Lauk ganjang ada. Tak, yang ini ada, ni nampak ni banyak. Ni ada ayam, ada macam-macam kita buat. Orang makan satu je. Seorang boleh pilih satu menu je. Satu menu seorang cukup. Tunjuk piece, tak ada hal lah. Mana kan ada ikut, tak pernah kat mai ikut. Kan? Tak boleh lah pipis ni. Takkan lah. Tapi ada macam Angkat tangan. Dia yang angkat dulu. Angkat tangan kanan. Aku cakap angkat tangan kanan. Angkat tangan kanan, dia angkat dulu. Tapi bagus, bertindak ikut arahan. Padahal dia yang bonsang. Okay, juru bakar yang sebenar dah sampai. Okay, api dah semakin besar. So, kita tunggu nak jadi bara. Lepas ni dah boleh bakar. Ijat, mana Ijat? Okay, kita buat marshmallow bakar. Okay, dah bakar, dah terbakar. So, kita bagi. Kita nak? Oh. Siapa nak? Lambat. Cuba rasa, cakap. Sedap. Kakak Lily kau. Tak. Bagi Lena, sikit. Tengok siapa masak. Ingatkan email dulu. Sampai terus. Cepat. Yo. Sampai ucapan selamat hari raya. Selamat hari raya. Maaf lahir batin. Ucapan. Ni bukan mic, ni kamera. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya kepada semua keluarga Mak Teh semua. Kita usahakan lagi sayang. Dah mandi dah? Dah jadi dah? Habis kan dah lagu dulu? Lagu belum habis? Mungkin minggu depan.
Semua orang dah bagi ucapan hari raya. Bagi ucapan hari raya. Ya. Kau janganlah tahu teja. Tiba-tiba tak ada idea pula. Oh, kena ada idea. Aduh, kena ada idea lah pula. Semua orang aku tejar je. Bagi ucapan hari raya, Mami. Selamat Hari Raya pada semua. Nak beli Ford? Cari Ford. Cari Fahmi Ford. Sempat promote. Raya-raya pun kerja. Cari Fahmi Ford. Okey. Selamat Hari Raya. Selamat Raya. Anissa, ucapan selamat Hari Raya. Ucapan Hari Raya. Selamat Hari Raya, Mahasiswa Batin. Okey. Ucapan selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Mahasiswa Batin kepada luar sana. Apa dia? Jangan lupa tengok Gayung 2. Bella. Semua bisnes. Fahmi suruh cari Ford, cari Fahmi Ford. Yang ni pun berniaga juga. Buat macam tadi. Yang jalan tu. Okey. 1, 2, 3. Kalau orang tengah masak. Meh. Selamat Hari Raya. Terima kasih. Dah ucap dah tadi? Oh, dah ucap? Kau dah selamat Hari Raya. Aku terima kasih. Tak, kena bagi ucapan. Selamat Hari Raya. Bagi ucapan sikit nanti. Kita tak ada menu raya Kita menu bakar-bakar je. Oh, kau kan. Ada lagi ke? Macam 600. Ada yang dah bakar kat rumah. 600 dia habis burung. Betul lah Ijat ni. Ada bonus ke Ijat? Raya? Tolong pecun. Oh, nilai dia lah 600. Nilai dia 600 bukan kau keluar duit. Bayar sikit-sikit. Bayarlah. Atomi. Tunggu saya bakar ni. Sekarang kita nak buat apa? Kita nak bakar mercun. Kita nak bakar mercun. Yang ni nak susun mercun. Yang tu nak bakar mercun. Sila. Ni tengah buat inspection. Oh, tengah buat inspection. QC dulu. QC dulu. Okey. Alright, kita bakar mercun sekarang. Alah, buat ni. Go. Dah selesai. Yang tu apa tadi? Dia macam tenaga. Hoi. Kau ke sini tadi. Oi, bahaya lah. Kau jangan salah situ. Bahaya yang tu. Tersilap sebenarnya yang ni. Aku nyobor dulu aku tak nak. Tak, tapi yang tu pun bahaya. Yang ni pun tak. Tersilap boleh lah tersilap. Aduh, dah lagi. Tak, dia jadi macam mana ni? Apa jadi? Naga. 3 minit. Oh, 3 minit naga. 3 minit naga macam mana? Kerak-kerak itu 3 minit. Kat situ je lah. Macam Jad. Belum. Soal angin kot. Boom! Ni macam Jad. Sangil. Jangan pergi. Biar dah habis. Masuk angin boleh refund. Ada video. Ambil video. Ada video. Ada video. Ada putih.
Keluar api je. Baik bakar arang. Tak jadi ni. Tak, sekarang ni kita tengah memilih ni. Tapi padahal semua nak bakar je lah kan. Nak milih-milih apa. Tak ada level. Oh, dia ada level. Dia ada level dia. Dia ada level dia. Okey, ni level apa? Ni Ni nama macam coy jadi. ni macam jadi. Coy jadi. Cuai jadi ni dia berapa harga dia? Biasa orang letak ni atas kek ni. Atas kek. Macam jadi ni berapa harga dia, Dek? Kotak. Ni paling mahal ni. 35. Kotak 35. Kotak 35. Oh. Kalau jadi macam ni, lari orang. Memang nak bagi orang lain lah. Ni apa je? Sekejap ni. Ini kalau dia ajar betul ke salah ke kau terima je. Tak, ni semua first time. Ya, ada juga macam kelapa je. Diorang beli, orang tak ajar meletup bawah bang. Gila tu. Meletup apa? Dekat apa, Omedia. Aduh. Tu. Macam kelapa tu yang Okey, ini apa nama dia, Jad? Macam ni? Jad, ni apa nama dia? Ni tadi yang coy jadi. Oh, ni dah jadi. Oh, cantiknya. Wow. Oh, ini 3 minit. Kata 3 minit. Bukan. Tak sampai lagi. Oh, ini 40 saat. Ni bagus sangat. Yang mana 40 saat? 20 saat sampai. Tak banyak sangat, tak jam. Kita bakar je sekali jalan. Sekali kita tengok banyak-banyak. Janganlah. Jom. Dah, jom cepat. Sini. Sini tengok mercun. Sana. Situ. Tak apa, jalan je. Boleh. Tak payah pakai sipar. Depan ni je, jom. Sini, tak sakit. Tak sakit, sikit je. Kita dah buat crowd. Ramai. Okey, crowd dah sampai. Okey, dah boleh buat show. Paling pun pijak katak je. Okey, stay sini. Jangan pergi mana-mana. Tengok dulu. Kejap beli. Okey, kita dah buat crowd. Ni dia kita punya pembakar mercun. Organizer. Ni organizer. Okey. Jangan pergi mana. Sebab show akan dimulakan sebentar saja lagi. Hai bang. Sakit. Tapi tempat sana kau. Atau tembak muka orang. Dekat bulan tu. Jangan tembak muka orang. Jangan tembak muka orang. Tak pernah tembak kat sana. Tuju ke situ tau. Situ, pokok tu. Jad, lighter Jad. Alah, habis pula lighter. Jalan lah. Dah. Ada wire. Tak apa. Bahaya tak apa. Macam tu. Alah, jangan. Nak main. Sabar. Pegang. Lepas. Taklah pegang je. Pergi mana? Nadim, bukan macam tu Nadim. Bakar dia punya ni sumbu. Okey. Sekejap. Dah habis letak sini. Dah habis letak sini. Dah habis letak sini. Ramai-ramai. Dah, okey. Sini. Mati. Dah habis letak sini. Mati. Sini. Sini. Dah habis dulu. Nadim. Oh. No. Sini. Letak sini. Sini. Pergi buang sampah kat sana. Okey, ni barisan 4 orang. Siapa yang menang? Siapa yang habis dulu dia menang. Yeay, Aminah menang. Okey, semuanya serius nampaknya. Dah kau keluar asal belakang tu dah habis dah. Bangun. Kita ada instruktor don't worry, semua dalam keadaan terkawal. Kita ada organizer, ada instruktor, semua ada. Safety. Ini ada apa Safety. penjaga keselamatan ada. Semua keadaan terkawal.
Kita punya sesi ni semuanya terkawal. So jangan risau. Ikut SOP. Semua ikut SOP. Ikut SOP. Tadi pun kita dapat apa? Inspection. Lari. Jangan lari. Ada? Habis. Ada ke tu? Baju ni. Biskit. Nadim ke sana. Nadim sikit. Kalau keluar asap belakang pun dah habis. Nadim, dah habis ke? Kalau keluar asap belakang dah habis dah. Dah habis. Okay, sekarang kita nak bakar tanda clap ni. Itu dulu paling hebat lah tu. Ada kereta nak masuk ah. Stop sekejap boleh? Sekejap. Okay. Last. Okay.